Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera geng. Kat sini saya nak kongsi sikit tips nak cek Block 125 original ataupun tak geng. Okay, mari dekat sikit. Alright. Untuk block original, part number dia ni 5BU WE13E00. Block original yang betul-betul ori dia buatan Malaysia je. Tak ada buatan Thailand, HLY Thailand ke, tak ada. Okay, dia original daripada Hong Leong Yamaha Motor dekat Sungai Buloh sana geng. Okay, untuk block 125 lah. Okay, dia ada dua keluaran lah untuk blok. Satu yang dalam kotak macam ni, dia satu set sekali piston dengan piston. Satu lagi dia datang dalam plastik je untuk blok kosong. Tapi blok kosong kat saya tak ada masuk, datang satu set macam ni. Okay, untuk blok original, piston dia pun akan datang dalam plastik macam ni tak datang dalam kotak. Kalau datang dalam kotak, yang tu blok kopi geng, bukan original ni. Okay, dia datang sekali piston, piston ring dan blok lah. Dekat blok pun original dia akan ada chop 5BU kat sini. Okay, macam biasa. Biasanya kalau yang lokal tu, material dia pun berbeza geng. Warna dia pun berbeza. Warna blok dia. Alright. Itu dekat warna dan material dia berbeza. Dan dekat sini, kalau yang original dia akan ada nombor detail kat sini. Ada yang nampak dengan jelas, ada yang tak berapa nampak jelas. Tapi dia akan ada lah. Okay. Untuk blok kat saya tinggal 1 tolak 2 saja. 1 tolak 1 dah habis geng. Okay. Untuk blok 125. Kat sini pun ada detail kat saya punya blok. Alright, ni blok 125 standard lah. Tak ada potting apa semua. 00125 geng. Alright, yang mana nak dapatkan untuk blok 125 ni, nanti saya akan letak beg kuning kat bawah. Okay, untuk tips yang berikutnya, korang kena follow saya geng. Yang mana nak cari barang original boleh cari dengan saya. DK geng, mantap.